Ada orang Cina yang berfikiran waras, yang akal dia sihat. Ada Cina yang nak dapat kuasa aja. Ada dapat kuasa tu lah. Petani kawasan Melayu nak buat pilihan bandar, nak kuasai bandar dan sebagainya. Ini kita tentang kita lawan dalam Pakatan Harapan. Maka masuklah pilihan raya. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah, Johor selamat. UMNO BN menang, tak apa. PAH sanggup berkorban. Orang PAH bekerja lah di sana. Kerahkan orang PAH dalam kawasan yang PAH tak bertanding, undi BN. Tempat MCA, undi BN. Nak kalahkan DAP kalahkan ini. Menang. Menang besar. Kita tak apalah. Tak menang satu kursi pun kerana kita melakukan islah. In uridu illa al-islah. Ayat dia baca oleh Khari, ada anak kita baca tadi. In uridu islah mastata'tu. Kita nak islahkan, nak baikkan keadaan sekadar kemampuan kita. Tak apalah. Kita sanggup berkorban, orang PAS sanggup berkorban, habis duit daripada seluruh negara pergi kempen di Johor, kempen di sana, kerana nak kekalkan kuasa politik Melayu Islam. Ini kita buat di Johor. Alhamdulillah selamat. Orang PAS tak apalah, sanggup korbankan diri jadi lilin yang membakar diri dia untuk beri cahaya pada orang lain. Tak apa. Negeri Sembilan keadaan lebih bahaya. Kita sedang mengatur kerjasama, masih dalam perbincangan. Kita harap mereka yang amdab tu sedar dan insaf, faham, tinggallah amdab tu, mari kerjasama. Kita harap, kita berkira lah, bukan nak berlawan, nak selamatkan kuasa Melayu Islam. Ini yang penting. Apa keputusannya kita akan buat masuk dalam raya, insyaAllah. Sekarang kita sedang berusaha Negeri Sembilan dengan pendekatan yang agak lain daripada Johor, kerana suasana lain. Ini macam mana? Tunggu pilihan raya kita buat. Apa yang penting ialah kita kena berjihad mempertahankan Islam, termasuklah jihad tenaga dan jihad harta benda. Jihad harta benda itu Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan sebut dalam Quran, semangat jihad fisabilillah, sabah sana bila tu habba, laksana satu biji benih yang tumbuh tiap-tiap satu tangkai, 7 tangkai 100 biji. Tuhan beri